Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Khairi Ipan. Hari ini Ipan nak review kad Fiesta lagi. Untuk video kali ini kita nak review kad Fiesta nombor 19 sampai 27. Jadi sebelum kita nak review kad Fiesta ni, kepada korang yang belum subscribe lagi channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share video ni. So tanpa buang masa, jom kita review lah. So dekat tangan Ipan sekarang ni kita dah ada kad Fiesta. So mari kita mulakan dengan review satu-satu. Seperti Fiesta sebelum ni kita sudah review. Kita mulakan dengan Fiesta 19 pula. Okay, untuk Fiesta 19 kita dapat kad Boboiboy dan Ochobot, Grade dia S 5 bintang, HP 120, attack 80. Untuk efek dia, kuasa teleportasi. Pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Jadi ini adalah kad dari kad promo album V3 ataupun version ketiga. Okay, yang kita dah sudah review video sebelum ni. So kalau korang nak tengok video review tu pun boleh juga tengok dari channel ni. Okay, seterusnya kita nak review kad Fiesta nombor 20 kita. Kita ada Mekamato Figura. Untuk grade dia F, kita ada 5 bintang. Dia punya HP 80, attack 60. Untuk grade dia lain sikit daripada yang lain dia F. Okay, untuk efek dia, efek kat lawan tidak berkesan, termasuk efek dari kad sokongan. Jadi untuk efek Mekamato ni OP jugalah, tapi HP attack dia dah. Untuk Fiesta 21 pula, kita ada kad Pipi Zola dan Papa Zola. Grade dia B, 2 bintang, HP 120, attack 80. Sama saja HP attack macam Boboiboy dan Ochobot tadi. Untuk efek dia, serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Sama saja untuk kad Mas Mana Fiesta sebelum ni. Okey, untuk Fiesta seterusnya iaitu Fiesta 22, kita ada special sikit. Kita ada kad Tapops. Yes. Jadi ini adalah kad grade A 4 bintang, HP 200, attack 160. Untuk efek, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan di zon kalah. Untuk kad ni, dia punya special dia, yes, HP dengan attack dia tinggi dan tidak bersyarat. So memang bagus untuk kad ni lah. Kalau korang nak guna deck pun boleh juga. Baiklah, seterusnya kita ada kad poster yang ketiga Fiesta, kad paling function juga dalam deck. Kita ada kad Boboiboy Duri, Ice dan Blaze. Untuk grade dia A 4 bintang, HP 200, attack 160. Untuk efek dia, pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Untuk kad ni memang OP sebab kad ni boleh open syarat Boboiboy Frostfire, and Frostfire punya efek pun boleh tahan jugalah. So sebab itulah kad ni berfunction untuk dalam deck. Baiklah, seterusnya ini pun ramai juga peminat dia. Kita ada kad Fiesta nombor 24 kita. Kita ada kad Adudu dan Probe. Untuk grade dia B, 2 bintang, HP 100, attack 80. Kenapa Ipan cakap dia kad ni berebut juga? Sebab efek dia, ambil 3 kad teratas deck dan letakkan di tangan. So Ipan tak tahu, mungkin ramai nak kad ni sebab sekarang ni tengah meta ambil kad dari deck letakkan di tangan. So mungkin senang sikit lah kalau kita nak ada banyak kad dekat tangan tu supaya tak beri lah. Okey, untuk seterusnya kita ada kad Fiesta 25 kita. Ini pun boleh tahan juga. Kita ada kad sokongan. Yes, kad sokongan yang kedua untuk kad Fiesta. Kita ada Toaba Kokotiam. Untuk efek dia, pilih 2 kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. So ini pun bagus juga kalau korang nak masukkan dalam deck. Lepas korang dah guna kad sokongan yang dah ada berada di zon kalah, korang guna kad sokongan ni, korang boleh ambil balik kad-kad yang berada di zon kalah. Untuk Fiesta 26 kita ada Yaya dan Ying. Untuk grade dia B, 2 bintang, HP 80, attack 60. Untuk efek dia, serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Sama saja dengan Papa Zola dengan Pipi Zola tadi. Baiklah, untuk second last kad Fiesta kita yang 27. Yes, mungkin ini kad terakhir pada korang, tapi dia ada extra satu untuk koleksi Ipan. Kita ada Mara. Dan Ipan pun tak tahu kenapa nama dia Mara, sedangkan ada Pian dan Deep. So untuk grade B dia 2 bintang, HP 80,
Attack 40. Sorry, pan gagap sikit. Okey, untuk efek dia, tukarkan kad ini dengan kad Masmara dari deck dan aktifkan kad efek kad tersebut. Untuk kad ni bolehlah untuk guna kalau korang tengah guna kad bersyarat Masmara. Okey, untuk kad terakhir kita, kad ni agak rare jugalah sebab dia alternate rare. Yes, ataupun AR lah. So ini pan lupa nak buka sleeve dia, tak apa. Kita tengok kad apa. 3, 2, 1. Untuk kad AR kita iaitu Tapops. Untuk grade dia AR 5 bintang, HP 200, attack 160. Efek dia, pilih satu kad dari zon kalah pihak lawan dan letakkan di zon kalah. Untuk kad AR ni dia sama dengan Tapops A. Ya, cuma perbezaan dia korang boleh tengok lah. Yang ni emas dan ini Laksamana Tarung Merah. Ini Commander Kokochi pakai cermin mata dan ni Kaizo topeng jingga. Itulah perbezaan dia dengan grade A dengan grade AR. Untuk kad Festa juga kita ada satu kad lagi, tapi Ipan dah tak ada kad tu, iaitu kalau korang nak tahu kad apa, kad itu adalah SR Masmara. Jadi kad tu Ipan dah tak ada sebab Ipan dah jual. Ya. Tapi tak apalah. Kita Ipan hanya boleh tunjuk gambar yang Ipan pernah ada kad tu je lah. Inilah gambar dia. Itu sajalah, yang tinggal gambar je lah. Untuk koleksi SR Masmara Ipan dah tak ada. So tanpa membuang masa, jom kita jadikan kad-kad ini menjadi poster. Let's go. $2,000 years later. Okey lah guys, so kita sudah susun poster untuk Festa nombor 19 sampai nombor pula Festa 19 sampai Festa 27. Jadi ini adalah poster dia. So kalau korang nak tengok poster Festa sebelum ni, dia ada berada dekat bahagian sini lah. So untuk bahagian sini kita ada Festa nombor 19 dan juga 27. Jadi sampai di sini sahajalah untuk video kali ni. Pastikan korang dah tinggalkan butang subscribe, like dan share video ini kepada dekat kawan-kawan korang sana. Jadi pendapat korang macam mana dengan kad-kad Festa nombor 19 dan 27 ni? Adakah kad-kad Festa ni lagi cantik daripada Festa sebelum ni? Korang boleh komen kat bawah. Jadi untuk next video, insyaAllah kita akan review deck box terbaru dari Monster. Kalau korang nak tahu deck box tu macam mana, korang tunggulah untuk video akan datang. So guys, kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye.